Salam sejahtera. Juadah berbuka puasa disediakan untuk penyokong yang hadir perlawanan JDT vs Sanfrecce Hiroshima di Stadium Sultan Ibrahim. Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, berbesar hati mengalu-alukan para penyokong Harimau Selatan berbuka puasa di Stadium Sultan Ibrahim sebelum aksi perlawanan peringkat 16, 1, Liga Juara AFC Elite, ACLE, 2025-2026 menentang Sanfrecce Hiroshima pada hari Rabu, Minggu depan 4 Mac 2026 yang berlangsung jam 8 suku malam. Juadah berbuka puasa turut disediakan dan para penyokong boleh menikmatinya di kawasan tempat-tempat letak kereta Zon 3. Antara kepelbagaian menu yang ditawarkan termasuklah bubur lambuk, nasi biryani, nasi lemak, ayam gunting, mi kawah, buah-buahan, minuman dan banyak lagi. Juga tersedia jualan, food truck, ruang menunaikan solat dan kemudahan tandas selain fasiliti yang sedia ada di Stadium Sultan Ibrahim. Luaskan kuasamu Johor, ayuh penyokong-penyokong Harimau Selatan memenuhi stadium untuk memberi sokongan padu anda kepada JDT, luaskan kuasamu Johor.